Ada seorang pelajar dewasa ni yang bernama Puan Sakinah, and beliau kata belajar bahasa Inggeris ni rasa macam susah faham. Puan Sakinah ni dia kata dia dah lama dah cuba nak belajar bahasa Inggeris. Tapi ni kadang tu grammar tu dia sangatlah rumit sampai kan segala benda dia cuba nak faham tu pun jadi susah. Dia adalah faham sikit-sikit tapi tetap rasa tak yakin nak gunakan bahasa Inggeris. Grammar bercampur, susah nak ingat. Apa sebab beliau kata pattern yang sebenar tu dia tak nampak lagi. Lama-lama Puan Sakinah ni rasa yang bahasa Inggeris ni hanya untuk orang muda ataupun orang yang pandai je. So nampak dekat situ yang confident dia makin turun. Sampailah dia join di iFikir English Class. Katanya kelas bahasa Inggeris ni disampaikan dalam bahasa Melayu supaya orang lebih faham apa yang dipelajari. Teacher ada asas grammar dengan cara yang jelas dan juga tersusun. Perkara yang selama ni jadi mengelirukan dapat di-clearkan dalam masa yang singkat je. Kalau anda pun rasa yang grammar tu susah, anda patut cuba sendiri pembelajaran Kuasai English Try Class. Klik link di bio sekarang.